Bahkan dia kata tak apa, ketidaksedaran diri, atau nanti ada kaitan dengan fana. Fana tuan-tuan dengar nanti, tajuk lebih kurang macam ni. Dia ada kaitan baik. H, perasaan rohani atau dzauq, rasa. Rasa. Dzauq atau rasa mengikut ahli sufi merupakan satu keadaan yang mengejutkan hamba dalam hatinya. Okey, dzauq di sisi ahli sufi bergantung kepada natijah tajalli ilahi. Mana menjelmanya ilahi kepada orang tersebut, banyak itulah juga akan berlaku dzauq pada diri dia. Ia digunakan untuk membetulkan kebanyakan hal keadaan yang berlaku di kalangan al-sufi, kerana hal keadaan itu akan melahirkan kesan dan keseronokan. Dia orang gunakan ini reason. Dzauq ni adalah sebagai dia punya justify. Kenapa orang tu golek-golek? Kan pernah tengok orang zikir golek-golek macam gasing tu kan, langgar orang macam tu, langgar-langgar macam geng-geng heavy metal. Yang heavy metal macam tu juga, tapi geng yang sufi zikir pun macam tu juga. Yang sampai hilang badan, pusing-pusing badan kan, langgar-langgar orang tu. Itu dia orang bagi alasan orang tu dalam perasaan seronok sangat dengan Tuhan. So bila dia seronok dengan Tuhan, tak waras tu, jangan salah, dia dah tak ada silap dah. Benda tu bukan dia nak, tapi jadi sendiri. Faham tak? Ni realitinya. Tak sedar lah, tak tahu kalau lempang sedar tidak. Tangkap pang kan. Apalagi ada orang kadang tak sedar diri, kita lempang-lempang muka bangun kan. Ni bukan mencederakan orang, nak beritahu betul-betul ni. Maksudnya mereka ni memang kadang-kadang bila keadaan tadi, kan macam tak sedar tu kan kawan tangkap. Ada tengok kan video-video tu. Kita ingat cadang tunjuk kat, tapi rasa tak penting. Sebab rasa benda ni buat zaman media sosial sekarang semua nampak benda pelik-pelik ni. So zikir menari, tuan-tuan tengok tu kan. Dzauq itu dikatakan sebagai alasan. Itu alasan untuk justify semua apa benda dia buat. Dia golek ke, dia sekian ke, dia hantuk dinding ke, lompat-lompat ke, semua sekali itu sebab rasa keseronokan. Seperti orang yang menggunakan dzauq untuk menghalalkan simak. Itu majlis pembacaan syair, puisi, burdah sebagainya. Kerana merasai kesan simak itu kepada dirinya dalam membetulkan keadaan atau menaikkan kerinduan. Makin dengar syair tadi, makin rindu pada Nabi. Kan? Dia tak ada bila dikata idza dzukirallah wajilat qulubuhum, tak? Dia tak dengar syair itu macam ya Allah, kan dia nangis. Sedihnya kan. Benda macam ni, rasa tu, dia kata benda ni tak salah lah. Kebetulan nak macam mana. Tapi kita tengok tiap-tiap kali kasidah dia menangis. Realitinya macam tu. Dia akan gunakan dzauq ni. Bahkan dia kata tak apa, ketidaksedaran diri, atau nanti ada kaitan dengan fana. Fana tuan-tuan dengar nanti, tajuk lebih kurang macam ni. Dia ada kaitan Baik. Dzauq dijadikan oleh sufi sebagai penghukum dan bukan benda yang dihukum dalam kebanyakan perkara. Mereka mendahulukan dzauq ni mengatasi syarak apabila berlaku pertembungan antara dzauq dan syarak. Ceritalah zikir menari, asal salah betul. Dah dzauq dan macam mana? Dah rasa. Kan dia rasa sangat manis, sangat sedap dengan zikir tadi. Tu jadi goyang tu. Macam mana? Itu benda tu bukan kita. Sebab asal dia kata, misalnya Abu Ja'far Al-Khudri menjelaskan, jika ahli sufi meninggalkan aku, jika ahli sufi meninggalkan aku akan bawa kepada anda semua sanad-sanad dunia. Maksudnya dia belajar agama dengan betul, tapi lepas tu dia terikut sufi. Lalu dia kata ahli sufi ni, kalau ahli sufi tinggalkan dia, aku bawa semua sanad-sanad yang ada dekat dunia ni. Dia kata hadis-hadis yang aku hafal. Dia kata aku telah menemui Abul Abbas Ad-Duri, dan ketika itu aku masih muda remaja. Lalu aku menulis daripadanya dan satu majlis. Dia belajar dan menulislah, salin, catat. Setelah aku keluar, aku bertemu dengan seorang sahabat dari kalangan ahli sufi. Dia berkata kepadaku, apa yang anda bawa kepada bersama anda? Dia pun ditunjukkanlah, aku tunjuk kepadanya. Dia kata, sahabatnya itu berkata, celaka anda. Ayat dia lembut lah, celaka engkau tu. Anda meninggalkan ilmu tembus, sebaliknya mengambil ilmu kertas. Ilmu tembus tinggal, ambil ilmu kertas. Dia kata, kata-katanya itu meresap masuk ke dalam hatiku. Sehingga semenjak hari itu aku tidak lagi mengunjungi majlis Abu Abbas Al-Duri. Dia tak datang dah kelas belajar hadis. Sebab apa? Rasa meninggalkan ilmu tembus. Okey. Baik, yang terakhir khawatir atau lintasan hati, fikiran Khawatir bermaksud fikiran-fikiran yang muncul kepada akal secara spontan
dan bukan disengajakan, dan dia tetap dan tidak tetap dalam jiwa. Okey. Khawatir si ahli sufi bermaksud percakapan yang berlaku dalam hati dan sanubari sama ada yang datang daripada Tuhan atau malaikat, bisikan jiwa maupun daripada syaitan. Khawatir dan juga perkara yang sama dengannya di sisi ahli sufi, kesemuanya berlegar sekitar kebolehan meninjau alam ghaib dan menjadikan suatu manhaj penerimaan ilmu. Kadang-kadang dia tengok Kaabah, dia kata Kaabah tu sebenarnya kubur Adam. Tanya dalil tak ada, tapi dia lintasan dalam kepala. Dia tengok sini, dia cakap. Kadang-kadang dia dengar seorang tu, kata kau tahu tak apa asal usul benda ni? Kadang-kadang dalam cerita Melayu kita banyak lah macam ni. Sebenarnya benda ni ada seorang jin, dia cakap mengarut. Dia lintasan tadi, kadang bukan-bukan, tapi dia akan cakap. Tapi pada bomoh ada, pada sufi pun ada. Baik.